Sebab kita tidak didengar kadang-kadang. Retina ni pelik sebenarnya. Dia sejenis mamalia. Cop, paling bikin roti. Podcast tanpa studio. Podcast tanpa studio. Tapi tak jaga. Ming. Lagi ya? Ada lah. Ada Tina ni tanya, kenapa lelaki jarang cerita problem dia dekat partner dia? Pendapatmu? Kenapa lelaki jarang cerita problem dia kepada partner dia? Sebab kita tidak didengar kadang-kadang. Kita tidak didengar. Walaupun awak mendengar kita, macam tak ikhlas kadang-kadang. Awak tak beri seperti mana yang kita bagi. Kita menjadi listener kepada retainer, tapi dia menjadi listener kepada kita. Tidak seperti mana kita menjadi listener kepada Dia dia. macam kita cerita benda, dengar dia tu ala-ala kadar. Ya. Lepas tu kalau dia cerita, kita kena dengar ni, dia nak kita dengar nak reaction sekali, emosi. Dia nak siap kita support dia. Jolo contoh dia cerita pasal Tina, kecek pasal dia. Jolo Tina tu tak patut kecek pasal awak gini. Dia nak respon tak lelaki tu gitu. Ya, support. Tapi bila part kita, Pak kita dia macam acuh tak acuh orang kata. acuh tak acuh. Paling bikin roti. Pasal kalau kita tengok statement dia ni, Ming, sebenarnya bukannya Jatin dia tak saya cerita lah. Bagi pendapat aku dah pula ya. Jatin dia bukan tak saya cerita masalah. Tapi macam Moyak tadi, respon dia acuh tak acuh. Acuh tak acuh. Lepas tu kita kadang-kadang kita tak tahu perangai dia kan. Retina ni pelik sebenarnya. Dia sejenis mamalia ataupun probiotik punya binatang. Kalau Ustaz Azhar ayat saya ambil balik perkataan word Ustaz Azhar. Perempuan ini sangat bahaya. Macam alien. Macam alien. Sebab tak nak pun maksud dia nak. Tak say pun nak. Nak pun nak. Tak tahu pun nak. Ya ibarat pitih lah. Haru pun nak. Biru pun nak. Pitih tu lelaki kan? Pitih tu lelaki pun dia nak. Pitih dia yang nak. Pitih ya, pitih kita, pitih ya, pitih tu peng Oh, kata. adam lagi lepas tu pula. Jadi pedih gitu. Hak ni pedih. Up in the black backdrop. Podcast tanpa studio. Tapi tak jaga.